juga kadar penyakit dadah bagi 100,000 penduduk ini untuk satu Malaysia, tuan-tuan. Kelantan menduduki tempat pertama. Baru-baru ni pihak Polis Diraja Malaysia PDRM ada mengeluarkan data terbaru berkaitan jenayah dadah. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Han Maidi Piche berkata, Kelantan mencatatkan kes penyalahgunaan dadah tertinggi di Malaysia, membabitkan 1,130 kes dalam setiap 100,000 penduduknya. Apa yang menjadi perhatian, statistik itu juga menunjukkan Terengganu di kedudukan kedua tertinggi dengan 914 kes, diikuti Perlis 965 kes dan Kedah 898 kes bagi jumlah penduduk sama. Dan mengikut statistik yang terbaru juga, kadar penyakit dadah bagi 100,000 penduduk untuk satu Malaysia, tuan-tuan. Kelantan menduduki tempat pertama 1,130, tangga kedua Terengganu 974, tangga ketiga Perlis 965 dan tangga yang ketiga Kedah 898. Dan daerah yang paling tinggi penyakit dadah dalam satu Malaysia ni, Pendang masih menduduki tangga pertama. Ini statistik yang terbaru ni, 1,798. Dan lagi 3-4 daerah ni adalah di Kelantan. Pulau Kerai 1,442, Bacok 1,315, Tanah Merah 1,275, Pasir Putih 1,265. Ya, anda tak salah dengar. Kesemua tu adalah negeri-negeri yang berada di bawah kelola parti pembangkang atau yang mereka gelar sebagai negeri-negeri SG4 lah. Sebelum ni bukan main puak mereka sendiri defensif. Bila setiap kali berita hal jenayah sama berulang kali kaitkan datangnya dari negeri mereka. Tetapi bila PDRM sendiri keluarkan data dan statistiknya, hari demi hari ternyatalah ia bukan sesuatu perkara yang direka-reka dan boleh dinafikan lagi. Pemimpin mereka juga bersifat defensif dan selagi sifat defensif tu menebal, selagi itulah masalah dadah di SG4 ni takkan selesai. Mungkin bagi mereka masalah dadah tu masih kecil dan tidak mendatangkan mudarat seperti mana masalah arak dan lain-lain. Sedangkan hakikatnya arak dan dadah tu sama hukumnya, haram belaka. Tak percaya? Cuba semak dan lihat semula kes-kes jenayah yang ada. Dadah tu lagi mudarat dan bahaya, merosakkan anak bangsa. Tapi kenapa pemimpin Islam hanya pandang sebelah mata? Jarang dan hampir tiada langsung kita dengar yang mereka ni bersungguh-sungguh untuk membasminya. Kalaulah mereka gunakan semangat yang sama untuk tentang salah guna dadah di kalangan orang muda, sama seperti mereka melawan pemandu mabuk dan Oktoberfest, rasanya tak mustahil statistik kes dadah ni dapat merudum sedikit demi sedikit. Mudaratnya dadah ni sampai kes rogol dan sumbang mahram di Kelantan juga dilihat semakin meningkat dan dalam kategori membimbangkan. Kuatnya sesuatu bangsa tu apabila orang mudanya perkasa, bukan saja kuat tubuh badan tapi akal fikiran. Namun bila dicandukan dengan politik tunggang agama, ditambah pula salah guna dadah yang melata, kita pun tertanya-tanya, apalah nasib bangsa di hari muka? Renung-renungkanlah.